Hello, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Mawi. Hari ini saya nak bercerita ataupun saya nak membongkar atau merungkai bagaimana kaedah rawatan kanser. Okey. So di sini saya tulis rahsia rawatan kanser. Sebenarnya apa yang kita sedia maklum untuk rawatan kanser ni sebenarnya untuk perubatan moden tu maknanya kita dah sedia maklum. Jadi saya tak nak kupas tentang rawatan moden. Saya hanya nak bercerita tentang rawatan sokongan yang sebenarnya saya ada pengalaman untuk merawat pasien kanser dan kita dapati ikut pada pengalaman yang saya tempuh melalui pasien saya yang saya rawat kanser, kebanyakan pasien kanser ni gagal untuk mendapat rawatan yang betul-betul memberikan harapan apabila kita dapati kanser untuk pesakit tersebut, kanser sel semakin berkembang dan membiak dan akhirnya pasien semakin hari semakin lemah dan menyebabkan di penghujungnya tidak berjaya untuk melawan sel kanser tersebut dan maknanya umurnya tak panjang lah, kesimpulannya begitu. So hari ini saya nak kupas tentang harapan untuk pasien kanser secara seluruhnya. Sekarang dah tahun 2026, sepatutnya kita semakin maknanya semakin masa ke depan kita semakin ada satu pendekatan yang semakin hari semakin baik daripada segi kaedah rawatan. Okay, so memang saya membuat kajian dan saya ada membantu pasien daripada masa ke semasa dan always saya sentiasa upgrade teknik rawatan saya untuk memberikan satu harapan baru kepada pasien kanser secara amnya lah. Okey, sekarang ni kalau kita tengok, hari ni saya akan ceritakan tentang perkara-perkara penting. Okey, saya akan share lagi dalam video-video yang ke depan. Dalam tahun 2026 ni, ini yang pertama kali saya nak betul-betul fokus bagaimana saya boleh insyaAllah boleh membantu untuk memberi harapan baru atau sinar baru kepada pesakit kanser. Okey, pertama, apa yang saya tulis di sini, dormantkan sel kanser, freeze-kan kanser sel. Okey, maksud dia begini. Apabila seseorang itu mengidap kanser, tak kisah kanser apa pun, mungkin kanser di bahagian usus, breast cancer dan sebagainya, maknanya kanser tu dah mula cuba kontrol badan pesakit tersebut. Okey. Dalam pada masa yang sama, ada setengah pasien yang mungkin tak berapa kuat dari segi semangat atau spiritnya. Jadi bila keadaan pesakit kurang semangat, rasa lemah, rasa stres sebagainya, immune system akan drop. Jadi dekat situ memberi ruang yang lebih besar kepada sel kanser untuk membiak. Sebab bila pesakit tersebut jadi kurang semangat kan, maknanya mungkin dia fikir dah tak ada harapan. Jadi sistem immune system secara automatik akan drop. Jadi bila immune system drop, maknanya sistem pertahanan badan semakin hari semakin lemah, maka sel kanser tersebut akan ambil kesempatan untuk conquer badan pesakit. Okey, itu nombor satu. Jadi nombor dua, upgrade immune system. Okey, jadi kaedah yang penting sebenarnya bila kena sel kanser, bila seseorang tu mengalami masalah
penyakit kanser, tak kisahlah kanser usus ke atau kanser apa juga kanser, sebenarnya yang paling utama yang kita kena ingat, kita kena start fokus pada immune system. Sebab apa? Sebab kegagalan untuk pasien kanser untuk survive sebenarnya bergantung 100% kepada sistem imun. Okey. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya, sistem imun untuk pesakit kanser sebenarnya semakin hari semakin drop. Jadi itulah sebenarnya punca kegagalan untuk kita nak selamatkan pasien kanser tersebut, kerana kita tak berjaya untuk upgrade immune system ataupun kekalkan immune system pada tahap yang optimum. Okey. Itu nombor 2 . So sekarang ni bila orang di luar sana, saya nak share daripada segi ilmu, daripada segi knowledge, benda-benda yang poin-poin ni poin-poin yang penting . Maknanya you all kena faham yang paling penting adalah immune system. Nampak? Nombor 2 tu. Boleh nampak ke? Immune system. So kita kena bantu pesakit tersebut untuk upgrade immune system. Pertama sekali, kita kena bagi semangat, bagi sokongan supaya secara emosional pesakit akan semakin hari semakin bersemangatlah dia. Maknanya dia tidak lost hope ataupun maknanya dia punya harapan untuk dia survive adalah tinggi. Kita nak kena create benda semangat dan sebagaitu untuk patient. Okey, itu nombor 2. Nombor 3, kuatkan sistem imun. Kuatkan sistem organ. Contoh, saya ada bagi beberapa bahagian yang penting. Contoh di bahagian kepala atau bahagian otak, bahagian hati, bahagian jantung dan paru-paru, bahagian perut atau usus, bahagian buah pinggang dan tulang. So, kita tengok behavior ataupun macam mana kanser tu cuba nak conquer badan kita, badan pesakit kanser lah maksudnya. Maknanya dia akan start spreading. Maknanya kalau kawasan usus, kalau ada yang kena kanser di bahagian usus, dia akan merebak ke hati pula, kan, dan ke paru-paru dan seterusnya ke bahagian kepala, otak dan di kawasan lain juga. Jadi bila kanser sel tu mula berpindah, itu yang kita kata sudah kanser tu sudah merebak. Maknanya kita kategorikan sebagai stage yang makin meningkat lah, stage 3, stage 4, begitu. So jadi bagaimana kita nak kontrol supaya dia tak merebak? Berbalik kepada apa yang saya dah terangkan pada poin yang nombor 2, kita kena upgradekan immune system secara umum, maknanya secara menyeluruh, yang pertama. Dan yang kedua, kita kena fokuskan untuk upgrade immune system di kawasan-kawasan organ-organ penting lah. Contohnya di bahagian otak, bahagian kepala, bahagian hati, bahagian jantung, bahagian paru-paru, bahagian perut, usus, bahagian buah pinggang, bahagian tulang. Okey. Sebab apa saya bagi penekanan untuk immune system ni perlu kita tengok kawasan-kawasan lain yang maknanya mungkin pada masa di peringkat awal pesakit belum lagi contohlah, saya bagi contoh contoh kanser usus, dia belum merebak ke hati lagi. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena terus upgradekan immune system di kawasan hati. Jadi bila kita upgradekan immune system di kawasan hati, kanser sel tu dia tak boleh pergilah ke organ bahagian hati tu. Secara teknikal ni kita faham macam tu lah. Okay. In detail tu nanti
patient boleh berjumpa saya boleh terangkan dengan lebih detail lah. Jadi dalam sesi video dalam YouTube ni saya tak boleh cerita in detail sangat. Mungkin dari segi kefahaman tu mungkin takut tak berapa faham kalau saya cerita detail di sini. Maknanya itu kena one to one lah. One to one saya cerita detail. Tak faham mana boleh tanya. Okay, itu yang nombor 3, kawasan. Kawasan yang kita nak kena jaga. Ni formula yang saya buat ni sebenarnya memang sebagai satu rawatan alternatif lah. Sebagai satu rawatan sokongan untuk kita bantu pesakit kanser supaya at least you ada satu structure rawatan yang mana you all tahu apa yang kita sedang maknanya apa yang kami di dalam bidang rawatan alternatif ni boleh bantu pesakit. Ada orang tanya dengan saya, dia kata boleh ke doktor itu apa ni kemoterapi dibuat lepas tu digabung dengan rawatan alternatif. Pada saya tak ada masalah, tak ada konflik apa pun sebab bidang rawatan alternatif kita faham sebagai complementary medicine. Maknanya pelengkap kepada perubatan sedia ada. Dia melengkapkan lagi. Atau maknanya dengan cara kita memberi ruang untuk bergabung dengan perubatan moden, maknanya itu jauh lebih bagus. Jadi itu sebenarnya terpulang kepada pesakit itu sendirilah, sama ada dia nak gabung perubatan moden tambah complementary medicine ataupun dia nak terus pada complementary medicine pun terpulang. Itu sebab tu kena ada full consultation lah. Ikut pada condition. Kadang-kadang biasanya yang saya dapatlah patient yang kita bantu selepas dia buat rawatan di hospital tapi doktor yang suruh balik. Doktor kata dia dah tak boleh buat apa-apa dan dia pass to kita punya perawat yang dalam bidang rawatan alternatif ni untuk membantu pesakit. Jadi pada saya why not, kalau di peringkat awal pun jangan tunggu last minute baru you nak pergi rawat dengan rawatan alternatif, sebab rawatan ni dia rawatan pelengkap. Rawatan pelengkap tu dia bagi keseimbangan kepada pesakit. Di peringkat awal pun kita boleh bagi keseimbangan, walaupun digabung tak ada masalah. Itu kadang-kadang orang jadi salah faham ataupun mungkin benda ni tak ramai yang tahu, jadi dia tak tahu macam mana flow yang sepatutnya. Adakah kena buat satu cara melalui perubatan moden sahaja, lepas tu bila dah gagal maknanya terpaksa suruh balik dan dah tak boleh buat apa, baru nak serah pada beruang. Jadi pada saya kurang cantik kalau begitu, kurang cantik bila dah last minute. Okey, seterusnya nombor 4, matikan sel kanser, musnahkan saluran yang sel kanser tu hijack. Okey. Sebenarnya kita punya badan, maknanya kepada pesakit kanser, sebenarnya badan pesakit telah di hijack. Sebab apa? Saya bagi kefahaman yang mudah untuk tuan-tuan faham. Contoh di bahagian, kalau katalah sel di bahagian usus kan, bahagian usus, pesakit tersebut mengalami kanser usus. Maknanya sel kanser dia akan buat satu saluran baru, dia hijack daripada saraf atau saluran yang asal tubuh badan pesakit. Dan di situlah dia akan tarik, dia sedutlah, dia tarik nutrien, dia tarik untuk keperluan darah sebagainya kan. Jadi dia tarik sumber daripada tubuh badan manusia, tubuh pesakit tadi, dan dia growkan dia punya sel kanser tersebut. Sebab sel kanser ni dia akan makin hari dia akan duplicate.
dia akan membiak, dia akan beranak pinak lah. Maknanya daripada satu sel kanser jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Dia non-stop. Sebab tu bila saya bercakap tentang rawatan kanser ni, bila saya bercakap, maknanya saya bercakap secara straight to the point. Sebab apa? Sebab masa tu penting untuk kita buat rawatan di peringkat awal. Sebab kalau kanser ni semakin besar ataupun semakin banyak, dia akan start spreading. Jadi kalau di bahagian usus, nanti dia pergi ke ganggu kita, pesakit punya liver, pesakit punya hati, dia boleh ganggu paru-paru, dia boleh ganggu bahagian otak. So bila dah spreading, proses untuk recovery jadi semakin sukar, semakin tipis. Sebab itulah bila saya bagi tahu pada pesakit secara consultation ni, maknanya saya nak tindakan untuk rawatan tu diambil, ataupun keputusan untuk nak buat rawatan tu kena segeralah. Memanglah kita kata ajal maut tu di tangan Tuhan kan. Tetapi tindakan awal tu boleh memberi satu peluang yang lebih besar pada pesakit tersebut untuk dia survive. Okey, jangan tunggu dah elok. Sebelum ni boleh berjalan. Okey, boleh berjalan, boleh mandi sendiri. Okey. Bila kita cadangkan buat rawatan alternatif ni segera untuk kita upgradekan dia punya immune system. Sebab immune system kalau you tak buat apa-apa, dia akan drop. Automatic akan drop. So bila drop ni, bila immune system drop, sel kanser akan take over badan pesakit. Dia akan conquer. Okey, sebab tu dia tak duduk diam kat situ. Dia akan start to spreading. Spreading tu sebab apa? Sebab nak conquer lah. Okey, boleh faham So benda ni saya terpanggil lah untuk bantu. Apa pun terpulang kepada pesakit, sebab pesakit yang akan buat keputusan. For me, like, kita open minded kan. Maknanya niat kita ikhlas nak bantu. Dan kita tak ada konflik sebenarnya. Kalau dia kata, patient kata nak buat kemoterapi kan, tapi at the same time nak buat perubatan alternatif ni serentak, boleh, tak ada masalah. Sebab dia tak kacau pun. Kalau patient tengah buat kemo, kita buat rawatan alternatif tu dilakukan secara serentak dalam pada masa yang sama, dia tidak mengganggu rawatan asal, tetapi dia memberi penambahbaikan lah. Dia melengkapkan. Contoh macam pasien saya, okey, sekarang ni overall saya dah cerita daripada atas sampai ke bawah ni apa teknik yang saya guna pakai. Okey, saya straightforward saja. Saya guna untuk booster, upgrade immune system, saya menggunakan bee venom terapi ataupun terapi serat lebah. Itu yang main lah. Di samping ada suplemen-suplemen yang saya akan cadangkan untuk melengkapkan keperluan badan pesakit. Okey. Itu nanti saya akan one to one dengan pasien, apa yang makanan-makanan yang perlu. Dekat untuk sesi perangan yang pertama ni, saya kategorikan untuk presentation untuk episod 1 lah. Nanti akan ada episod 2, episod 3, episod 4 dan senang macam tu. Saya bagi letakkan nombor episod berapa. Nanti kalau ada patient nak tanya, saya senang kata, okay, you buka YouTube episod 1. So you boleh rujuk. Because this one is yang benda yang paling basic. Dan of course pemakanan pun you all kena jaga pemakanan. Okay. Ada saya berjumpa dengan patient yang doktor dah suruh balik kan. Jadi maknanya doktor dah tak boleh buat apa. Dia kata tetapi apa yang berlaku, pemakanan tak jaga. Jadi contoh pemakanan yang
penting elakkan gula lah, elakkan benda-benda manis kan, kuih-kuih raya ke kan. Ni kebetulan mungkin raya haji ni makan semua kuih daging merah kan. Daging-daging tak boleh sebenarnya. Ada pantang larang yang sebenarnya yang kita faham dalam rawatan alternatif perlu kita kawal. Ni setengah patient dia bedal semua benda. Sebab dia kata tak ada efek. Sebenarnya ada efek Ini saya beritahu pada pengalaman, tapi terpulang pada individu nak percaya tak percaya kan. Jadi benda ni benda yang you tengok you akan faham. Kalau you tak tengok you tak faham. Kalau macam saya dah, kita ada beberapa patient yang kita monitor dan kita observe, yang kita tengok, dia ni contoh ada di luar sana, saya cakap direct je lah, tentang pemakanan. Boleh makan, patient cancer nak makan, saya sebut doktor di luar sana lah doktor di luar sana, saya tak mention yang mana-mana satu. Jadi benda ni general je, jangan ada yang terasa pula. Doktor kata nak makan apa, makan je. Jadi patient tersebut ambil keputusan nak makan durian. Durian kan manis kan, so memang tak sesuai lah. Kalau you dah sihat, you nak makan durian, nak makan apa pun boleh sebenarnya bila you dah sihat. Tapi untuk peringkat masa rawatan ni, you kena berpantang dulu. Jadi akibat dia punya consequences selepas patient tersebut makan durian, kesihatan makin merudum lah, makin drop. Ada setengah patient tu makan daging pun tak boleh sebenarnya. Tetapi secara overall lah, saya beritahu, ada setengah tu bagi tahu makan je apa nak makan. Jadi benda ni sebenarnya tak betul, sebab kanser ni dia memang you kena berpantang. Contohlah orang kencing manis nak sihat, dia pun kena berpantang. So apa yang dipantang, ni saya bagi formula asas lah. Apa yang orang kencing manis tu pantang, samalah dengan patient kanser, dia kena pantang benda yang sama juga. Kalau orang kencing manis tak boleh makan makanan A, kanser pun tak boleh makan makanan A. Sebenarnya macam tu. Nak senang faham lah. Okay, saya akan ulas lagi tentang rawatan ni daripada masa ke semasa kan. Untuk video ni saya labelkan sebagai episod 1 lah, rawatan kanser melalui rawatan perubatan alternatif lah, complementary medicine. Jadi kalau perubatan moden ni, itu saya tak nak kupas. Itu you kena rujuk dengan doktor pakar onkologis lah, yang pakar tentang bagaimana rawatan melalui perubatan moden. Saya di sini, saya hanya ulas atau saya hanya akan huraikan tentang bagaimana perubatan alternatif, perubatan alternatif boleh memberi sokongan rawatan kepada pesakit kanser. Rawatan di peringkat awal ni biasanya secara average saya akan fokus 14 hari yang pertama untuk stabilkan patient. 14 hari. So kalau nak cuba rawatan alternatif ni, boleh hubungi saya. Saya akan konsult dulu bagi faham betul-betul kan. Dan saya akan tengok juga apa perubatan yang sedang tuan-tuan sedang lalui. So kalau nak digabung boleh gabung, tak masalah. Kalau tak nak gabung pun terpulang pada tuan-tuan. Jadi saya akan bagi penerangan detail. Nak tanya boleh tanya apa juga soalan, dan saya akan bantu yang the best yang saya boleh bantulah, insyaAllah. The best saya boleh bantu. Sebenarnya saya tengok sebab saya dalam bidang rawatan ni dah 27 tahun. Jadi bila saya tengok rawatan untuk pesakit kanser ni, banyak sebenarnya yang kita boleh bantu sebenarnya. Tetapi kita kena educate orang, bagi orang faham tentang flow, macam mana kaedah rawatan alternatif ni dapat memberi satu harapan barulah
Sebab dia sokongan rawatan. Jadi bila contoh saya kata 14 hari, bila 14 hari kita buat treatment pada patient tu akan rasa sendiri badan dia makin merosot atau badan dia semakin sihat. Daripada segi mungkin sebelum ni nak makan pun tak lalu, tapi selepas rawatan dah lalu nak makan. Mungkin sebelum ni energi tak ada kan, mungkin tak ada energi, tapi selepas buat rawatan, tenaga makin meningkat. Kalau dulu tak boleh tidur, sekarang dah boleh tidur. Kalau dulu asyik-asyik nak kena ambil morfin atau painkiller, sekarang kadar morfin tu dikurangkan dan sampai satu masa dah tak perlu dah morfin atau painkiller, kerana badan dah pulih secara semula jadi, develop dia punya immune system dan control keadaan tubuh dan menjadikan badan tersebut dah tak ada kesakitan lah, dah tak painful lah. Okay. So ada melalui perubatan alternatif pun sebenarnya kita fokus juga untuk replace painkiller, sebab painkiller ni kalau ambil terlalu banyak pun tak boleh kan. Jadi kalau tak kita ambil ikut keperluan sebenarnya kan, bukan kita kata kita tak nak bagi ambil, kalau perlu ambil lah, pakailah, tak ada masalah. Tapi seboleh mungkin kita nak biar badan sakit tu sendiri yang kita bantu, kita sokong untuk develop sistem dalam tubuh badan pesakit tersebut yang akhirnya menyebabkan tiada keperluan lagi untuk painkiller. Sebab kalau tak sakit, you nak buat apa, nak ambil painkiller lagi, betul tak? Dan kita juga fokuskan di bahagian untuk patient tersebut boleh tidur malam. Okay. Sebab bila badan kita setiap malam boleh tidur, bermaksud badan akan lebih cepat buat recovery. Okay. So ada lagi 3 minit, saya nak ceritakan lagi tentang perubatan alternatif ni. Sebenarnya macam di peringkat awal saya dah maklum pada tuan-tuan, main treatment, maknanya perubatan yang kaedah rawatan yang paling utama, saya memang fokus menggunakan terapi serat alba. Okay. Dan keserasian tu dalam 14 hari tu kita boleh nampak dalam 14 hari tu serasi atau tidak. Kebiasaannya so far saya tak pernah nampak lagi lah ada masalah pada patient kanser yang kita rawat, yang ada benda yang minor, contoh macam alergi sebagainya, itu kita kawal daripada segi dosis yang kita bagi pada pesakit lah. Mana di peringkat awal kita bagi dosis yang rendah supaya badan boleh adapt, badan boleh belajar, badan boleh terima, dan slowly kita akan upgrade dosage supaya seiring dengan keperluan badan tersebut untuk secara tak langsung, bila immune system tu dah di-upgrade, maknanya pesakit, maknanya kanser dalam badan pesakit boleh dimusnahkan. Okay. Okay, so jadi boleh kontak saya kalau nak tanya detail tentang tentang rawatan yang saya syorkan. Saya akan rungkai lagi topik ni di episod yang kedua. Okay. So saya minta sangatlah kepada yang di luar sana supaya buat pembacaan sedikit tentang pemakanan, supaya pemakanan ni you all kena berpantang lah. Berpantang kejap je, berpantang. The whole treatment yang saya akan fokus untuk rawatan ni 3 hingga 4 bulan lah, untuk dia fully complete sembuh daripada sel kanser tu.
Dan kita juga akan saya juga nanti akan merungkai satu suplemen ataupun satu kaedah di mana kita nak mengelakkan relapse, maknanya supaya kanser tu tak datang semula. Maknanya selepas dah mengidap masalah kanser ni, kita dah kena lebih berhati-hatilah, especially daripada segi pemilihan makanan. Okay, so itu saja untuk kali ini. Saya berdoa dan saya haraplah apa yang saya cuba nak bantu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana ni dapat dipanjangkan ke seluruh Malaysia ataupun seluruh dunia pun. Alhamdulillah kalau boleh dapat seluruh dunia, saya bantu dengan apa yang ilmu yang saya ada ni untuk saya kongsikan. Ilmu ni semua milik Allah, saya hanya sebagai perantara untuk saya kongsikan. Dalam kalau katakan tentang cerita tentang lebah, ada dalam Al-Quran tentang surah lebah, di mana kita cuba berfikir dan mengkaji tentang apa yang Allah dah turunkan untuk manfaat kita semualah, insyaAllah. Okay, semoga jumpa lagi di episod kedua. Assalamualaikum.